Tempat yang aku sedang mencangkung sekarang ni, bilik air. Di sinilah berlakunya pembunuhan pada malam Julai 1993. Selepas jumpanya mayat Datuk Mazlan di sini, polis telah menjumpai rangka-rangka manusia. Mahkamah Tinggi Temerloh telah menjatuhkan hukuman gantung ke atas ketiga-tiga tertuduh dan ketiga-tiga mereka telah pun digantung serentak. Banyak kita dengar kisah-kisah mistik yang pelik-pelik yang juga tak masuk akal. Cerita tentang Mona boleh keluar daripada sel, terbang keluar daripada kawasan penjara, Afandi yang mampu untuk nak membuka gari. Ini adalah satu bentuk fitnah. Perkara-perkara ini semuanya tidak pernah berlaku dan hanyalah satu bentuk mitos, cerita bohong. Adakah kita akan terus jadi manusia yang berlaku tidak adil untuk terus mencanang dan menabur fitnah terhadap orang yang telah pun tiada dan tidak mampu untuk membela diri?